Setiap tahun nak inspection, bahagian depan ni lah yang selalu buat aku pening. Kalau tinted depan terlalu gelap, nak inspection memang confirm tak lepas. Masalahnya, nak cabut tinted ni renyah, rosak cermin, buang masa, stres. Sebab tu aku guna magic tinted ni. Dia boleh pasang guna air sabun je, tak perlu guna heat gun pun. Aku turunkan sikit cermin, spray air sabun, bersihkan cermin dulu. Letak tinted tu masa dia basah, senang adjust ikut shape cermin. Bila bahagian tinted atas tu dah bersih, bila bahagian atas tinted tu dah kemas, baru naikkan cermin sampai penuh dan masukkan balik balance tinted yang bawah tu. Last sekali lap semua sampai bersih, termasuk door panel sekali, cermin sekali, supaya kesan-kesan air sabun tu hilang. Untuk magic tinted ni aku pilih VAT 50% untuk depan yang ikut spek JPJ lah. Senang cabut dan pasang balik bila nak inspection. Sebab kita risau bacaan nak check tinted ni kadang okey, kadang tak okey. Jadi untuk selamat, kita cabut bila nak inspection. Kalau korang nak tinted kereta yang boleh buka pasang bila-bila dan sesuai untuk kereta yang kena inspection setiap tahun, magic tinted ni memang berbaloi. Korang boleh tengok dekat beg kuning di bawah, tengok kalau voucher ada.